Dasar Pendidikan Digital DPD memperkasa pendidikan digital. Dasar Pendidikan Digital. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyancarkan Dasar Pendidikan Digital untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara secara dinamik dan berterusan sejajar dengan perkembangan teknologi global. Menurut Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, melalui teras strategik Dasar Pendidikan Digital, murid akan dapat menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran dan memanfaatkan transformasi digital sama ada di sekolah, di rumah atau di mana-mana sahaja. Jika dahulu kita hanya bergantung sepenuhnya kepada buku teks dan juga guru di dalam kelas, namun seiring dengan perkembangan teknologi, pelbagai bahan digital dapat diakses melalui pelbagai platform. Bersama saya Nurulina Adi Firdaus membicarakan mengenai bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bahan digital merangkumi sebarang penggunaan medium teknologi sebagai satu proses penyebaran dan pemprosesan maklumat. Antara contoh bahan digital ialah akhbar atau majalah elektronik, laman sesawang dan buku elektronik seperti e-book. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga memperkenalkan D5. D5 adalah singkatan daripada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. D5 merupakan sebuah pelantar pembelajaran digital KPM yang menyediakan persekitaran pembelajaran digital yang dinamik dan inklusif untuk semua guru dan murid sekolah. Pelbagai aplikasi yang terdapat dalam platform ini yang boleh membantu murid dan guru dalam pembelajaran dalam kelas atau secara kendiri. Antara aplikasi atau platform yang terdapat dalam aplikasi ini ialah bahan interaktif, pelbagai aktiviti murid yang boleh dilaksanakan secara kendiri. Malah, pelbagai peraduan dan pertandingan diwar-warkan dalam platform ini. Jika mencari bahan bacaan secara maya, pastinya U-Pustaka adalah salah satu sumber yang boleh diakses secara percuma. Perkhidmatan U-Pustaka adalah salah satu perkhidmatan perpustakaan digital negara yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Malaysia pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja secara percuma. U-Pustaka menyediakan akses kepada bahan digital yang merangkumi buku audio, buku elektronik, majalah, jurnal dan surat khabar elektronik. TikTok, YouTube, Instagram, nama-nama yang tidak asing dalam kalangan generasi remaja pada masa kini. Semua ini adalah platform media sosial yang popular di kalangan remaja dan anak muda, telah menjadi subjek kontroversi dalam beberapa tahun. Walaupun terdapat beberapa pandangan negatif tentang penggunaan media sosial sebagai bahan digital, tidak dapat disangkal bahawa platform ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks pendidikan. Pelbagai video pembelajaran telah dihasilkan oleh ramai pendidik di seluruh Malaysia sebagai tanda sambutan terhadap pendigitalan pendidikan. Penghasilan bahan digital sedang meroket di dunia, umpama kereta api ekspres yang tak akan berhenti. Pilihan kita cuma dua, naik kereta api tersebut atau tinggal di stesen sambil melambai. Kami, generasi Al-Abrar, memilih untuk aktif menggunakan bahan-bahan tersebut. Dari keras ke skrin. Main apa tu? Saya bukan bermainlah. Saya sedang menjawab kuis kimia tentang pengoksidaan dalam aplikasi Pandai. Pandai? Apa tu? Aplikasi ini boleh diakses melalui platform D5 2.0 yang membantu pelajar-pelajar dengan lebih efisien. Dengan aplikasi ini, kita boleh mengakses kuis, latihan dan bahan pembelajaran interaktif yang direka khas untuk membantu peningkatan pemahaman pelajar dalam pelbagai subjek. Yang lagi menyenangkan, aplikasi ini merupakan percuma di bawah inisiatif KPM melalui Tuition Madani. Pandai kan saya? Kini dengan bantuan teknologi, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Bahan digital bukanlah sekadar alat, tapi ia juga masa depan negara. Masa depan negara ada di ujung jari kita. Tepuk dada, tanya selera. Bagaimana kita boleh memanfaatkannya atau sebaliknya. Sekian daripada saya pembawa informasi anda pada hari ini. My TV SMK BKT brings everyone together.